Hai, Assalamualaikum. Nama saya ialah Cik Nur Amirah Fakira binti Rusli, ataupun pelajar saya lebih kenali saya sebagai Miss Mia. Saya merupakan seorang pensyarah di Jabatan Agroteknologi di Fakulti Agrosains di Melaka. Saya mengajar subjek pengurusan pastura, program jaga tani dan juga produksi ternakan. Tetapi saya punya expert lebih kepada produksi ternakan. Seterusnya, pelajar akan didedahkan kepada rawatan-rawatan yang khususnya direka untuk ternakan. Oleh itu, pelajar bukan sahaja mempelajari tentang kaedah penjagaan, pemakanan, pelajar juga mempelajari tentang kaedah rawatan ternakan tersebut. Selain itu, pelajar juga akan mempelajari tentang terminologi haiwan. Apa itu terminologi haiwan? Okey, mereka akan mempelajari tentang bahagian tubuh badan haiwan ternakan tersebut. Okey, yang menariknya di UCAMP, kita bukan sahaja belajar di kelas ataupun di makmal. Kita juga menyediakan latihan praktikal ataupun kita lebih kenali sebagai amali di ladang UCAMP sendiri. Okey, so di ladang UCAMP ada terdapat banyak haiwan ternakan, contohnya macam lembu, kambing, ayam. Okey, yang takkan dapat di mana-mana universiti lah. UCAMP sendiri ada haiwan tersebut. So pelajar tidak perlu keluar untuk mendapatkan latihan praktikal. Okey, pelajar boleh buat praktikal di dalam ladang UCAMP sendiri. Di UCAMP, pembelajaran tidak terhenti pada teori semata-mata. Kami memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat secara langsung dengan aktiviti praktikal di ladang UCAMP. Mereka menjalankan pemeriksaan kesihatan, memberi makan, mencatat rekod pertumbuhan dan mempelajari teknik pengurusan kandang. Okey? Memberi makan ini sebagai contoh macam memberi makan pellet dan memberi makanan-makanan yang bernutrisi. Mencatat rekod pertumbuhan dan juga pemeriksaan kesihatan ternakan seperti memotong ekor, memotong kuku kambing. Okey? Dengan cara ini, pelajar bukan sahaja memahami ilmu dari buku teks ataupun di kelas, tetapi juga pelajar menyelesaikan cabaran sebenar yang dihadapi oleh pengusaha ternakan di ladang industri. Pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman inilah yang menjadikan keistimewaan kami di UCAMP. Okey, bukan itu sahaja. Pelajar juga akan mempelajari cara untuk menanda ataupun kita panggil tagging. Okey, tagging kambing dan lembu untuk tujuan pengecaman. Dan juga pelajar juga berpeluang bukan saja kepada ternakan, pelajar juga berpeluang untuk memotong ataupun mempelajari tentang pastura ataupun makanan ternakan. Kerana daripada makanan ternakan tu, pelajar akan merasai sendiri pengalaman memberi makan kepada ternakan. Okey, apa yang saya suka di UCAMP? Tak adalah, apa yang saya suka di UCAMP tak perlu difikirkan lagi. Saya suka tentang prasarananya, saya suka dengan padangnya yang luas dan dewannya juga dilengkapi dengan penghawa dingin serta PA system. Dah tak perlu susah-susah untuk pinjam di orang luar lah. Sebab kita ada sendiri kita punya. Di UCAMP juga lengkap dengan makmal-makmal seperti makmal aquaculture dan juga makmal patologi. Makmal tanah pun ada. Okey. Dan yang ketiga yang menariknya di UCAMP, dia ada ladang dia sendiri. Okey, serta orang-orang yang ramah tamah. Okey, yang tak kedekut ilmu serta membantu antara satu sama lain. Oleh itu, adik-adik lepasan KV, STPM ataupun Politeknik, tunggu apa lagi? Mai sini study di UCAMP. Okey? Jangan lepaskan peluang ini. Okey, adik-adik di rumah ataupun di mana sahaja anda berada, stop scrolling, tunggu apa lagi? Pergi ke komputer ataupun pergi ke laman website kita, daftar sekarang di UCAMP. Jom study at UCAMP.